Okey, ikut saya. Banyak lagi robot-robot yang ada. Mesti abang-abang berkenan punya. Ha, kita dah sampai. Inilah dia. Bilik kawalan New Boss. Aku rasa inilah switch utama. Ha, aku dah hidupkan bekalan tenaga kecemasan. Bersedia ya semua? Ha? Bersedia untuk apa? Untuk ni. Graviti juga berjaya dipulihkan. Sorry, Gopal. Pinggang aku. Bunyi apa tu? Bunyi barang-barang jatuh je tu. Kan graviti baru je pulih. Suara siapa tu? Oh, ada orang minta tolong. Nanti jom. Mungkin dia perlukan bantuan untuk beli robot. Ya, bro. Nak saya tolong pilihkan robot ke? Bukan. Tolong masuk dalam badan aku. Hah? Bro? Lari! Tunggu kita orang, Gopal. Nyap, nyap, nyap. Apa jadi, weh? Itu bukan prop ke? Itu bukan perop lah. Kau tak nampak kena makan jus tadi? Dah pergi mana tu? Raksasa apa tu? Masuk dalam sana, Gopal. Alamak, macam mana nak buka pintu ni? Tepi sikit. Tukaran makanan. Hai, aku dah sampai. Korang semua dekat mana? Keluarlah. Jangan malu-malu. Yang ini ke? Bukan. Yang ini? Bukan. Tak. Yang ini. Bukan yang ini. Saya bukan manusia. Saya adalah Gopal Robot. Hah? Gopal robot? Robot apa ini? Robot penari. Sekarang, Boboiboy Bot. Boboiboy? Macam pernah dengar. Ih, kau nak aku buat apa? Sambung je lah. Nak kena makan macam Joe ke? Iyalah. Autobot Bot. Lampu. Baik. Hai, saya pun robot penari. Tapi saya baru lagi. Back to you, Gopal Boy. Hey, kenapa aku balik? Kualibot. Saya adalah robot memasak. Saya bukan makanan yang enak untuk dimakan. Betul. Kami hanyalah robot. Oh, syukur. Saya memang tak makan orang. Saya cuma makan. Makan robot.